Pernah terfikir tak, kenapa ada keluarga susah sampai 3-4 generasi tetap susah? Bukan sebab malas je. Jawapan dia lebih dalam. Anak dari family miskin bukan je kurang duit. Diorang juga kurang network dan reputation. Lepas graduate, kena terus kerja. Tak ada luxury nak pilih intern atau sambung belajar. Lagi satu, masalah mindset. Kita selalu diajar, kerja keras akan berjaya. Tapi realiti, dunia bergerak dengan strategi, pilihan dan value. Bila mindset salah, generasi ke generasi ulang kesilapan yang sama. Ada 2 jenis parenting pula. 1, mindset makan susah. Bagi anak derita, kononnya nak kuatkan mereka. 2, mindset support. Guide anak elak struggle tak perlu. Bagi peluang, explore potensi. Kalau nak break poverty cycle ni, kita kena ubah cara fikir. Dari fixed mindset ke growth mindset. Belajar sepanjang masa. Jangan takut gagal, cepat adjust bila silap. Dan satu benda penting yang ramai lupa, emosi selamat. Kalau dari kecil asyik hidup dalam takut, besar nanti hilang keyakinan, walaupun ada ilmu dan skill. So guys, kita mungkin tak mampu tinggal berjuta harta untuk anak-anak, tapi kita boleh wariskan cara fikir yang betul, emosi stabil dan self-worth yang kuat. Itulah sebenar-benarnya harta.